As you can see, they've got all the number of check. Yang penting ni check di sini. Okay? So the check ni maknanya telah pun diterima daripada orang yang dipinjam. Jadi dia bagi forcing check lah, ganti balik. Ada kontrak lah, collateral lah. Collateral. So ini salah satu daripada syndicate yang kita tangkap lah ya. The other syndicate is the other syndicate is that one The other syndicate is this one. Basically, even they pull the card, not only they take your check, but they also they only take your card so that they can draw the money monthly. Ataupun promo. As in promise them lah. Ada yang keluar mungkin harian, ada yang keluar mingguan. Jadi selain daripada itu, apa yang nak saya sampaikan kepada umum hari ini adalah mengenai kejayaan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Negeri Perak ini. Ya. Ini lanjutan daripada banyaknya kegiatan-kegiatan yang saya percaya tidak disenangi oleh masyarakat orang ramai, dan saya juga telah banyak terima komplain ataupun rungutan orang ramai mengenai kegiatan Along yang semakin hari dilihat semakin wujudlah kebelakangan ini. Jadi lanjutan ini Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Perak telah pun mengaturkan satu perancangan khususnya untuk kita mengenal pasti pihak-pihak yang bertanggungjawab memberi pinjaman secara haram ini, dan lanjutan daripada ini mereka telah mengambil tindakan yang begitu baik sekali, dan sekiranya ini satu kejayaan ya sepanjang kita melaksanakan tugas-tugas membasmi kegiatan pinjaman wang haram di negeri Perak ini. Jadi dalam kejadian yang pertama ya, kita telah dapat menahan khususnya pada 13 hari bulan 3 2013, pasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontin Perak telah menangkap 4 orang lelaki dan 1 perempuan Cina yang dipercayai bergerak aktif dalam kegiatan memberi pinjaman wang haram, wang tanpa lesen lah, ataupun singkatannya Along ya. Dan tangkapan mereka ini, khususnya suspek-suspek ini berumur di antara 22 hingga 26 tahun, dan mereka juga tidak mempunyai sebarang pekerjaan tetap. Dan ke atas sebuah premis di Bandara Ipoh ini telah berjaya merampas khususnya barang-barang yang boleh dijadikan bukti mengenai kegiatan mereka ini. Yang pertama, kita telah merampas 30 keping cek pelbagai bank disyaki milik peminjam ya, because di kontra balik dengan cek-cek yang ini tadi. Dan yang kedua, satu buku akaun bank ya. Yang ketiga, 15 buah handphone bimbit. Yang keempat, satu buah buku catatan ya, yang mempunyai butir-butir pinjaman khususnya mereka yang buat pinjaman. Dan yang ketiga adalah yang kelima adalah 3 buah laptop. Jadi kes ini siasat di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951, dan jika disabitkan kesalahan, mereka ini akan dikenakan penjara tidak lebih 5 tahun dan denda tidak kurang daripada RM250,000 ataupun RM100,000, mana yang lebih lah. Jadi lanjutan daripada ini, kita masih lagi meneruskan usaha untuk melakukan tindakan yang lebih agresif, khususnya untuk kita menentukan bahawa kegiatan harum di Along di negeri Perak ini dapat kita tangani sepenuhnya. Dan untuk ini kita masih lagi meneruskan siasatan dan tangkapan dan kes yang kedua lanjutan ini ialah khususnya pada 14 hari bulan 3. Yang pertama, kes yang pertama itu 8 hari bulan, dan lanjutan daripada ini pada 14 hari bulan Mac yang lepas, pasukan polis daripada Jabatan Jenayah Komersial Perak ini telah menerima aduan mengenai kegiatan pemberian pinjam wang tanpa lesen ini daripada seorang lelaki Cina ya. Jadi dalam kes ini suspek dikatakan telah bertindak kasar terhadap pengadu. Dia pun pinjam wang, tetapi seorang rada Along ini telah bertindak kasar apabila peminjam wang ini tidak dapat membayar balik pinjaman yang telah diterima itu. Dan dalam masa yang sama, bertindak atas maklumat yang sama ini tadi, kita telah menangkap satu lelaki Cina ya, yang berumur 49 tahun dan satu lelaki Melayu. They are actually of the same group lah ya. Yang Melayu ni berumur 39 tahun yang dipercayai terlibat dalam kegiatan aktif dalam kegiatan memberi pinjaman wang tanpa lesen di sekitar Ipoh ini. Jadi dalam perkara ini, hasil daripada tangkapan ini, kita juga telah merampas 7 helai dokumen senarai peminjam, 2 buah telefon bimbit, 8 keping cek kad ATM atau kredit kad ya, 12 dokumen pembayaran pinjaman tanpa lesen, 1 buku slip pembayaran kosong dan bertajuk IOU, 22 helai cek daripada peminjam ya. Jadi kalau kita lihat dalam perkara ini, tidak ada kaitan di antara kumpulan yang pertama dengan kumpulan yang kedua. Jadi apa yang pasti di sini, hasil daripada siasatan kita dapati bahawa kumpulan ini bergerak secara bersendiri ya. Tidak adanya hubungan antara kumpulan yang pertama dengan kumpulan yang kedua. Dan kita pasti bahawa mereka ini mungkin lebih ramai lagi. Mungkin lebih ramai lagi kumpulan yang sekecil ini yang sedang beroperasi bukan saja di daerah Ipoh,
tetapi di daerah-daerah yang lain di negeri Perak ini. Jadi untuk ini saya percaya bahawa adanya mangsa-mangsa yang adanya khususnya masyarakat yang menggunakan kemudahan yang disediakan oleh Along ini. Namun demikian dari masa ke semasa kita dapati mereka akan menghadapi masalah, khususnya apabila mereka terpaksa membayar balik dengan interest yang tinggi, dan ini akan menimbulkan masalah. Dan lanjutan daripada itu, saya ingin menasihatkan pada orang ramai pada orang ramai khususnya, sama sekali janganlah orang kata tu membuat pinjaman kepada Along ini, kerana yang pertama dia punya interest tu very high, yang kedua mereka ini seringnya menggunakan kekerasan apabila pihak peminjam ini tidak dapat membayar balik pinjaman yang telah pun diterima itu. Jadi untuk ini pihak polis mengambil kesempatan di atas nasihat yang diberikan ini supaya sama sekali orang ramai untuk memberikan maklumat sekiranya ada peminjam-peminjam yang sedia ada di daerah masing-masing. Saya faham masyarakat memang tahu ramainya Along dan sebagainya, tetapi kita hanya boleh mengambil tindakan apabila adanya perkara seperti ini. Yang pertama, kalau sekiranya ada aduan; yang kedua, sekiranya ada beban bukti yang sahih untuk kita ambil tindakan terhadap mereka ini tadi. Jadi sebab itu walaupun masyarakat merungut ataupun tidak senang dengan apa yang dilihat, seolah-olah memberi gambaran bahawa pihak polis tidak mengambil tindakan, tetapi masalah yang dihadapi ialah pertama, kurangnya laporan oleh pihak-pihak yang berkenaan, dan yang kedua ialah kerana tidak cukupnya beban bukti untuk kita mengambil tindakan dari segi tindakan undang-undang. Jadi saya harap orang Pangai akan sedia maklum, tetapi yang penting di sini ialah saya ingin menasihatkan orang ramai sekali lagi supaya sama sekali tidak membuat pinjaman kepada peminjam-peminjam haram ini ataupun Along, kerana ini akan menimbulkan masalah dari segi bayaran yang begitu tinggi, bayaran balik yang begitu tinggi. Yang kedua ialah tindakan-tindakan yang agresif ataupun kekasar mereka apabila besok kelak ataupun apabila kelak nanti peminjam ini tidak dapat melunaskan bayaran yang dibuat itu tadi. Jadi itulah kita nak disampaikan kepada tuan. But if you got any more question to this, di OSPD akan menjawab soalan mengenai kejayaan kita membongkar kes-kes yang melibatkan Ketua Musikal, dan Ketua Jabatan Komersial akan menjawab soalan yang bersabit dengan